Berita boom hari ini. Pelawak dan bekas penyampai radio, Jeb Sepahtu tampil menjelaskan spekulasi mengenai hubungannya dengan dua rakan lama dalam industri hiburan iaitu Shuib Sepahtu dan Mamat Sepah yang sebelum ini menjadi bualan dalam kalangan peminat. Melalui satu sesi siaran langsung di TikTok, Jeb menjelaskan bahawa tiada sebarang perselisihan faham atau pergaduhan berlaku antara mereka. Hubungan mereka dikatakan masih baik seperti biasa walaupun kini jarang bekerjasama dalam urusan kerja. Beliau menerangkan bahawa ketiadaan projek atau urusan kerja bersama tidak sepatutnya disalah tafsir sebagai tanda hubungan mereka renggang. Menurutnya, dia juga tidak pernah menyimpan perasaan marah atau bermasam muka dengan mana-mana pihak. Pada masa sama, Jeb menegaskan bahawa persahabatan mereka tidak pernah terputus walaupun masing-masing kini membawa haluan kerjaya tersendiri. Beliau turut menjelaskan bahawa apabila tiada urusan kerja bersama, ia tidak bermakna hubungan mereka menjadi dingin. Jika berpeluang bertemu, mereka masih boleh bertegur sapa dan meluangkan masa bersama seperti dahulu.